Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Ok, hari ni kita ada sebiji Myvi daripada Batu Pahat, Johor. So dia datang hari ni nak pasang servo brake double layer. Lepas tu dia nak pasang, dia nak upgrade sekali lah disc brake depan twin port. So adjustable ni dia pakai Pro Expert punya, masih cantik lagi. Dia akan naikkan sikit dia punya tinggi rendah dia. Condition pun cantik, tak ada kebocoran lagi. Adjustable Pro Expert lah. Lepas tu ni dia punya disc asal dia. So dia akan convert kepada 12 inci lah. Bukan, dia akan convert ke 11 inci. Dalam ni dia dah convert pasuhana. Cun guys, seat sambung, dia punya ni pun cantik. Kita tak berapa faham sangat sebab JDM ni, tapi malawa lah. Jadi dia tak ada, dia ada ABS, senang sikit lah kerja. Lepas tu dia ada bar, tak tahu lepas ke tak, jadi kita tengok macam mana. So yang ni disc 11 inci twin port steering servo. Owner request color biru. Biru ni pun kita cat bancuh lah, ikut pada color yang owner nak. So item semua dah servis. Servis. Lepas tu punya bracket dia, master pump dia, semua dah siap cuci. Dan kita akan pasang pada Myvi ni. So sekarang kita buka servo brake tu. Kita kasih buka dia punya barang-barang ni, intake, injector apa semualah, untuk keluarkan dia punya servo brake. Dah settle servo brake, baru kita pasang disc brake pula. Alright, so kita dah cabut dia punya servo brake. Okay, bila dah cabut ni, senang sikit lah buat kerja. Cabut intake. Bila cabut intake senang buat kerja. Cabut semua servo brake. Dah clear kosong sini. Lepas tu ni dia punya servo brake asal dia lah. Dekat sini macam ada kesan bocor lah. Ni pun dah lama ni. Minyak pun dah banyak bertakung dalam ni. So kita masuk servo brake ni pula. Kita masuk servo brake ni dekat Myvi ni. Okay, tune guys. Okay guys, so kita dah pasang servo. Yang ni kerja senang sikit lah, sebab dia tak ada hose power steering. Kalau ada hose power steering tu memang agak leceh juga lah. Jadi master pump kita dah masuk, servo kita dah pasang, tinggal nak masuk tabung dia ni lah. Lepas tu kita kena potong ni, buat wiring lain lah, wiring untuk sensor dia. Dia akan bagi soket sekali lah. So kita kena tambah wire lah. Ok, alhamdulillah kita dah siap bleeding 4 tayar. So minyak baru lah dalam ni. Minyak kotor, minyak lama kita dah buang. Jadi dah complete untuk servo brake lah. Ok, servo dia color biru guys, smart. Sekarang kita tukar pula kaliper depan dia. Alright, so kita dah pasang twin port 11 inci. Cun-cunnya guys. Jadi kita pergi test dulu. Alright, jadi minyak dah siap bleeding semua. Dah tune ni. Okay, settle. Jom. Okay, jom kita test dengan owner. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okey, jom.
Okey. Okey, mantap bang. Ni bos sikit ni. Okey, jalan dulu. Woi. Alright, jom. Break sikit. Boleh ya? Yep. Lagi ambil kanan. Okay guys, so kita bersama dengan owner daripada Johor Bahru. Johor Bahru mana? Batu Pahat. Batu Pahat datang ke Dila guys. Upgrade servo brake double layer, upgrade twin port depan. Maksud saya sekali yang setup adjustable. So macam mana? Brake ya, brake. Mantap bang. Mantap ah. Oh, gila lah. Beza betul dengan yang original. Beza kan? Beza betul. Yang original pun lagi pun dah teruk kan. Tukar tu. Tu yang tukar. Ada Johor Bahru. Ni lagi balik sana. Balik sana ada Batu Pahat. Gila lah. Owner kata tolak 6 pagi daripada ni. Okay, ambil kiri. Okay, alhamdulillah dah siap. Settle. Upgrade disc brake depan, servo brake dan juga setup adjustable. So yang ni untuk ring 15 memang ngam memang cun-cun punya. Color dia pun kena lah dengan rim ni. Dengan body ni memang kena. Simple saja. Ni ada extra charge sikit lah sebab dia buat dia punya jalur tu. Alright. 11 inci twin port. Belakang masih standard lagi. Mantap guys. Speaker gila. Lawa. Itu aja kata nak bencin, tak jadi bencin. So ni ialah servo dia yang dah siap. Ngam-ngam satu. Kita ni manusia, bukan ATM sayang. Bukan ATM sayang. Okay, alhamdulillah dah settle. Okay, so jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Kalpi Channel. Kita jumpa lagi di next